Oh, dia punya bunyi Mas Tim. Alamak kereta ni, tunggu jap. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel to my back. Betul-betul terbalik lah ayat aku ni. Korang boleh tolong suggest tak aku punya intro nak buat apa? Aku selalu tukar-tukar lah intro aku. Bukan intro yang montage tu, intro yang untuk aku cakap. Kalau macam OAP kan ada hello, good morning YouTube. Kalau macam Army Motovlog pun hello, Assalamualaikum, bertemu kembali. Macam tu kan. Macam aku nak buat apa? Cuba korang saja-saja sikit. Aku risau je benda-benda lubang yang tak nampak ni kan. Dah risau tu bawa lah slow. Apa yang nak bawa laju lah? Mana ada laju? Bro, nice. Alhamdulillah hijau bro. Aduh. Lubang. Lampu merah di hadapan. Alah, kambing. Sabar. Ada. Hijau. Rezeki anak soleh. Satu, dua, tiga. Tapi untuk
ada auto blipper pun adalah satu kesukaan para lelaki. Sebab kau akan senang bawa motor. Clutch umpama macam tak wujud. Tapi aku suka motor ada clutch lah. Even though sekarang dah ada e-clutch lah, clutch lah, apa benda lah, segala bagai kan. Tapi aku perlukan clutch untuk function as a clutch lah. Faham tak maksud aku? Aduh hai. Sebab kalau e-clutch tu, korang berhenti pun tak payah tarik clutch. Dia dah macam defeat the purpose of clutch lah, dengan adanya assist e-clutch tu. Bagi aku tak minat lah. Tapi certain orang yang suka dengan teknologi and so on, berbaloi lah ambil tu, mudah. Tak ada nak pening-pening kepala kan. Especially perempuan ke, untuk baru pakai motor clutch kan, bolehlah pakai motor e-clutch tu. Senang saja menggunakannya, tak susah pun. Terluncur bro. Luncur. Hijau semuanya. Semua lampu hijau. Sempat tak depan tu. Jangan ada motor yang langgar lampu sudah lah. Kita nak kejar lampu hijau, orang tu langgar lampu. Memang pisang goreng lah jadinya. Bro. Bawah flyover ni kau tarik memang sedap. Orang akan pandang kau bro. Aduh hai. Itulah kelebihan motor ZX geng. Walaupun dia tak laju, tapi itu membuatkan orang boleh toleh kau. Aduh hai. Tapi aku ada segan juga orang pada pandang kan. Kerana aku guna gear 3, gear 4 je untuk slowkan apa, enjin punya suara ni. Terlalu sini dah. Aku buka visor geng, sorry. Corner you geng. Terlalu sini lah. Kiri ke kanan. Kadang-kadang best ride malam-malam ni, orang tak ada. So kalau orang tak ada ni best sikit. Kita boleh buat orang gila. Tak ada, gurau je. Ingatkan ZX tadi.
setim lah bunyi dia. Tapi korang kena, kalau siapa yang beli motor ni, korang kena ingat motor ni dia memang memintakan high RPM untuk kau dapat rasa power dia. Cumanya kena jagalah motor. Jangan all the time lock throttle, all the time kau red line je kan, ataupun kau hold gear dekat RPM tinggi 14, 16 lama-lama kan. Itu boleh tangkap enjin bro. Sebab dia dah stress kat enjin. Memang motor ni high RPM, tapi kualiti barang-barang sekarang tak macam barang-barang dulu. Dia punya kualiti besi, kualiti barang yang ada kat dalam enjin tu tak tahan macam dulu. So banyak je kes enjin dah pecah, enjin dah piston dah cair, sebabkan cara pembawakan kita. Kau nak bawa laju boleh, cumanya jangan lama-lama hold dekat gear yang jangan hold lama-lama dekat RPM tinggi lah. Sebab benda tu akan memudaratkan enjin. Kalau kau dah merembat, dah dapat top speed kan, lepas tu blow balik biar slow kan, biar minyak hitam tu naik balik ke atas. Macam tu lah. Aku pun tak tahu, tapi aku palatau je. Alhamdulillah motor aku sekarang ni okey lah. Tak ada apa-apa masalah besar yang melibatkan enjin. Alhamdulillah sangat-sangat. Tak nampak, tak boleh laju lah. Orang pun tak nampak apa-apa kan. Gelap lah, lampu rosak, mata aku pun nampak tak nampak ni. Sejuk. Lalu Bukit Ampang malam-malam ni sejuk. Gelap pula. Alhamdulillah, selamat sampai. Okeylah geng, video pun sampai di sini sahaja dulu. Semoga korang yang tengok ni dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Kita jumpa di next video. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Tersasul-sasul lah aku kambing.